Kursi meja kita dah ada. Lampu pam ni, sila nak ganti dengan lampu petik di dinding. Satu-satu lah, Teh. Kursi kita yang kat rumah ni baru aja sampai. Kau nak minta lagi benda yang lain. Tunggulah sampai habis hutang ni. Barulah boleh kita ambil yang lain pula. Nak tunggu habis hutang bila, bang? Kau ni tak reti lah cakap aku. Asyik nak bergaya je. Kita ni banyak anak-anak. Anak-anak kita ramai. Aku dulu suruh kau ambil panjang keluarga, kau tak anda. Alah, anak banyak kan senang nanti kita tua, bang. Manalah tahu, satu jadi doktor, satu jadi lawyer, satu jadi pegawai tinggi. Jaya. Satu jadi pencuri, satu jadi penyamun, satu jadi penipu. Abang jangan menghina anak-anak saya tau, bang. Bukan begitu maksud aku. Sepatutnya, kita mesti fikirkan pelajaran anak-anak kita lebih dulu. Ini tidak. Engkau asyik nak bergaya dengan kursi meja. Nak menambahkan banyak hutang. Nanti besok kalau kita hutang tak dapat terbayar, kursi meja kita kena rampas. Malu muka kita dengan orang-orang kampung. Dah lah tu, bang. Yang besarah pula. Hutang nak kan kira. Kita mau. Konon. Kursi aku tak terbayar baru tahu. Kursi ke mana, engkau ke mana. Sudah, aku nak ambil budak-budak mengaji.